Dalam trade, kadang-kadang mesti kita akan ada rasa emosi. Lepas tu kita akan rasa tamak apa semua benda. Tapi itu benda apa? Itulah kesalahan kau dalam trading. Alright guys, so jadi Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Achak Escobar. So dalam video kali ni aku akan terangkan dekat kau 3 kesalahan kau yang paling besar, yang paling berdosa dalam trading. Apa tu? Yang pertama aku nak terangkan dekat kau, trade dengan emosi. Kenapa aku cakap bila kau trade ni mesti melibatkan emosi, betul? Bila kita nak entry tu, kita ada keputusan yang ataupun kita akan ada perasaan yang ragu-ragu. Sama ada, betul kan aku analisa macam ni? Betul ke nak entry kat sini? Dia menjadi satu kesalahan bila kau tak yakin dengan kau punya analisa sendiri. Bila kau trade dengan emosi, kau tengah entry. Lepas tu bila kau floating, aku boleh tambah layer lagi ni, mesti boleh pergi ni, mesti boleh fly. Contoh kau entry buy, mesti kau boleh fly ni kan. Tekan pa. Jadi dekat situ dia dah jadi satu, orang kata, sifat ketamakan dalam diri korang. So jadi nak trade tu ubah-ubah perangai, confident dengan setup sendiri. Macam mana nak dapat confident? Kau banyak kalah backtest, kau banyak kalah belajar. That's why aku provide video-video belajar. Kau pergi tengok dekat atas ni. Yang kedua, benda ni orang nampak, broker ni offer leverage 5, nisbah 5. Wow, besar bos. Ataupun dia cakap, abang tak sukalah nak trade dengan leverage yang kecil-kecil ni sebab dia yelah untung kecil. Lepas tu kalau loss pun sikit. Yes, memang betul loss sikit. Tapi kau kena ingat bang, kalau kau pakai account yang ada leverage yang besar, tetapi kalau kau tekan macam nak kaya, macam nak beli kereta baru apa ke, McLaren ke apa, tak kisah, kau tekan, leverage yang besar ni dia boleh mengakibatkan untuk kau berada dalam kerugian yang besar juga. Kalau kau dalam keuntungan pun besar juga. So jadi nak pilih account tu, make sure pilih account leverage yang sedang-sedang, tak besar tak kecil. So jadi selalunya Acak akan suggest 1/1000, 1/2000. Kalau lebih-lebih tu ada setengah broker offer sampai 1/5000 lah, 1/6000 lah. Bagi Acak tak suka pakai macam tu. Sebab apa? Sebab dia akan mengakibatkan kaitkan kita dengan topik yang pertama, trade dengan emosi, menyebabkan kita tamak. Aku kalau tekan ni mesti profit besar ni kan. Aku tekan lalas Allah MC pula dah kan. So that's why Acak cakap dia berkait rapat dengan emosi tadi. So bila account kau dah leverage besar, kau pun dah macam ni lah, besar lah hati korang. Macam ni, besar ke tu? So jadi yang ketiga ni, aku nak cakap sikit lah. Ramai sangat yang abaikan risk management. Sebab apa? Aku kadang-kadang tengok kadang-kadang trader ni, dia dah depo besar-besar dah kan, tapi dia tak ambil risiko. Dia macam tak mengira risiko yang diambil. Contohlah kan, kau tekan entry, kau tak tahu kau loss berapa, kau akan profit berapa. So jadi kat situ kau kena ada risk management ataupun kau kena buat satu formula. Yang Acak selalu pakai 1/2 ataupun 2/3. Kalau 1/2 ni contoh macam mana guys? Kalau kita nak kira risk management ni, kau kena tahu zone berapa pip, SL berapa pip dan TP wajib berapa pip. Kalau aku cerita kat korang ni, Acap suka pakai 1/2 ni disebabkan apa? Kau punya SL lebih kurang dalam, contohlah kita cakap 50 pip lah kan. 50 pip punya SL. Tapi kau tak tahu berapa kau punya TP wajib ataupun berapa yang kau wajib ambil. Maksudnya berapa ratus pip kau kena ambil. So kalau ni satu ni 50 pip, maka 2 tu kita akan cakap TP wajib kau ni mesti 100 pip guys. Maksudnya kau kena kutip juga 100 pip. Jadi aku dah cerita panjang lebar dah tentang kesalahan trader ni. Ubah diri korang, ubah mindset korang, ubah cara korang, ubah cara trading korang. InsyaAllah Acap nak bagi satu pesanan sikit. Trade bukan untuk kaya, tapi trade untuk buat duit. So jadi kalau aku cakap ni kau pun tak faham lagi, better kau ubah. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye.